Sejahtera, saya Siti daripada Real Soul Flowers and Gifts. Di sini saya nak ketengahkan kerongsang damal epoxy atau epoxy resin brooch. Ada 3 jenis di sini, 3 bentuk. Ini adalah bentuk burung. Ya, dan saya letak kelopak bunga kertas dalamnya. So, ini adalah bahagian depan ya, tuan-puan. Bahagian depan. Bahagian belakang kita letak pin penyemat. Itu dia. Satu lagi bentuk rama-rama. Okey. Ya. Ada glitters, kilauan merah kita letak di situ. Biar nampak cantik. Dan kelopak bunga kertas putih di dalamnya. Dan pin penyemat di belakang. Satu lagi bentuk kumbang, ada glitters di dalamnya dan juga kelopak bunga kertas putih dan pin penyemat. Ini bahagian belakang ya. Okey, tiga-tiga ni boleh dijadikan brooch untuk pakaian sendiri. Saya ingat musim raya ni sangat sesuai lah, sebelum raya, untuk dapatkan pin ini sebagai kelainan lah. Boleh pakai di selendang atau di baju. Semat di bahu tu, di baju. Okey, ini satu bentuk pin yang kita guna. Satu lagi ialah bentuk yang ini. Bentuk pin begini, penyematnya. Okey, satu lagi nak tunjuk yang ni, kita belum letak pin lagi. Ini pun kelopak bunga kertas putih. Yang tadi tu merah dan ada kilauan dalamnya. Kita letak bahagian depan ni, dilihat begini. Dan ini bahagian belakang. Kita belum lagi letak dia punya pin penyemat. So kalau kita letak pin penyemat yang ni, dia akan jadi macam ni. Akan jadi macam tu. Ya, tuan-puan, dapatkanlah ini untuk hari raya ke, untuk sebagai hadiah kepada yang tersayang ke. Ini untuk wanita lah. Okey. Beserta dengan bunga, rekaan bunga kita. Ada satu lagi. Dah tak ada dah. Itu sajalah yang saya nak tunjuk pada tuan-puan. Ini pinnya yang kita guna, pin penyemat. Okey, itu saja tuan-puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dialur-alurkan. Nanti tekan link kuning video ni ya.